Saya Muhammad Membo. Saya Azwan bin Muhammad. Kita mula mengenali KDSB ni melalui penerangan dan perbincangan yang dibuat oleh pihak KDSB. Ada satu projek tu berdekatan dengan tempat tinggal saya di Dengkil lah. Kita tengok ianya sukses dan ianya memberikan keyakinan kepada kami untuk turut serta dalam joint venture ni untuk melaksanakan projek perumahan di Taman Merpati. Rasa risau jugalah di situ. Tapi sebenarnya yang range ni banyaknya ada saya yang tempat lah. Yang kita orang tanya jugalah, macam ni takkan senyap je kan? Lepas tu COVID ni macam mana? So pembinaan jalan ke tidak? So dia berubah kalau sebab akan gili sikit. Jadi bila saya sampai, dulu saya tengok cuma tembok je kan. Itu dia, bila saya tengok, oh hebat. Di kawasan kelilingnya rendah. Jadi rumah saya tu tinggi macam orang kata gah lah. Saya dah pernah datang, itu dia kosong. Maksudnya hutan. Ada rumah kat depan tu je. Which is yang fasa pertama tu kan. Satu, so, waktu saya datang tu tunjuk kat abah hutan. Ya ke nak buat rumah kat sini? Waktu tu macam tu lah cakap terdetik dalam hati sebab saya seorang je tak ada rumah. And tadi datang, dah siap. Fully. Saya macam sangat teruja lah. Dia macam sangat kagum dan yelah kita tak ada rumah and dapat rumah kan. Abah bagi. So, alhamdulillah lah. Saya bersyukur sebab abah dah kasih rumah ni. Terima kasih juga kepada Ar-Rahman. Kalau ikutkan memang saya sendiri pun takkan mampu nak beli rumah macam ni. Sebab sekarang kita pun tengok ekonomi, rumah pun makin mahal semua tu kan. Tak tahu berapa bila yang nak akan beli tu. Bagi saya, bagi kami sekeluarga sangat berpuas hati dengan KDSB, dan jika ada pemilik tanah di luar sana bercadang untuk joint venture, saya rasa KDSB dah pilihan yang terbaik lah, tanpa was-was lagi.